Treatment ni kita kena faham. Tugas treatment, dia melembutkan o-ring, dia menurunkan suhu. Lepas tu dia ada viscosity dia. Kita kata dia untuk glycerin. Besi-besi ada minyak untuk glycerin dia macam engine oil apa semua. Contohnya ni Mawi, orang panggil aiskrim. Dia kan Mawi tahulah. Kalau macam ni dah hitam ni masuk terima 2 botol ke 3 botol pun memang tak boleh selamat lah. Ini salah satu dia minat tiruan boleh jadi macam ni. O-ring bocor, minyak tak tukar pun boleh jadi macam ni juga. Auto oil tersumak, minyak tak naik pun boleh jadi macam ni juga. Masuk terima pun tak boleh, dah hitam, dah terbakar dah. Nampak? Tak boleh buat apa lah. Treatment tak boleh selesaikan masalah macam ni. Salah satu treatment tak boleh selesai bila solenoid ni rosak. Treatment tak boleh selesaikan masalah elektronik. Treatment ni dia boleh selesaikan masalah temperature tinggi, o-ring tu macam mengeras. Dia boleh melembutkan o-ring tu. Bila o-ring tu keras, ia pressure loose. Jadi bila berlembut, dia boleh tahan pressure, tu gearbox tu boleh jadi macam biasa je. Sebab treatment ni sebelum kita nak masuk, kita kena faham tugas treatment tu apa. Kalau kita tak faham, jadi masalah lah. Kita masuk treatment tu tak boleh nak berfungsi dengan bagus. Walaupun treatment ni boleh berfungsi sepatutnya. Treatment ni dia merawat dan mencegah. Contohnya lah, gearbox ni boleh pergi 5 tahun. Kalau kita masuk awal-awal ni, kemungkinan dia boleh pergi lebih pada 5 tahun lah. So dia membantu untuk memanjangkan jangka hayat gearbox tu sendiri. Untuk owner workshop, saya pun owner workshop, semua pun ada pengalaman. Untuk kita nak tahu treatment ni okey ke tak okey, maknanya dia kena cuba. Ada problem, dia akan check problem masalah apa dan barulah dia dapat result. Saya cakap macam tu sebab saya dah ada result dia. Saya pakai treatment ni dah 3-4 tahun lah.